Okay, so Assalamualaikum, selamat malam. Okay, so pertama sekali minta maaf lah sebab kita start lambat sangat. Okay, sebab ada beberapa masalah teknikal tadi. Okay, so malam ni kita nak kaji sikit lah apa yang berlaku pada market last week. Right? So, okay, kalau berbalik-balik kita recap balik. Berbalik-balik pada sebelum ni, macam mana nak dapat direction. Okay, macam mana nak dapat direction, macam mana nak tahu setup apa patut masuk. Ingat balik key dia. Okay, ni kita panggil sebagai multi time frame lah. Ada yang Diza ingat, ada yang tanya pasal minggu lepas berkenaan dengan multi time frame. Waalaikumsalam Kak Arfah. Okay. So multi time frame ni, bila kata penggunaan multi time frame, okay, dia bukannya macam mana kata, bukannya kita trade dekat semua time frame. Kita just go through on satu-satu daripada starting dia daripada father time frame, okay, FTF ataupun kita panggil sebagai father lah, father time frame. Okay, lepas tu kita akan drop pergi ke mother time frame, MTF. Mother time frame. Okay, and last sekali kita akan drop pergi ke baby time frame. So yang ni lah kita panggil dia sebagai apa dia penggunaan multi time frame, sebab kita go through daripada atas drop pergi ke mother and then kita akan drop pergi ke baby time frame. So yang ni lah kita panggil dia sebagai multi time frame. Okay, ni multi time frame. Multi time frame. Okay. So dalam kelompok-kelompok ni dia ada beberapa pecahan time frame lah kan. Macam semua yang tahu pada time frame. Okay, ni pada time frame kita ada monthly, weekly dan juga daily. Okay, next kita ada mother time frame. Mother time frame H1 dan juga H4 sahaja. Last sekali dekat baby time frame. Kita ada semua time frame minute. So maksudnya daripada M30, M15, M5 dan juga M1. Okay. Right. So ini dia punya pecahan kelompok-kelompok dia. Right. So means kita akan go through satu-satu lah sebelum kita dapatkan kita punya direction. Okay. Ataupun kita macam mana kita nak fokus kepada satu setup saja. Right. Okay. So yang ni key dia. So yang ni kita punya step by step. Macam mana kita nak dapatkan setup yang follow satu arah sahaja. Okay. So itu kita panggil sebagai orang kata apa? Dia punya kronologi lah. Kronologi satu persatu. Right. So, ni dia pada dulu. Okay. So, let's say sebab semua setiap time frame ni dia ada function-function dia. Okay, semua ada function dia tersendiri. Okay, function yang orang kata apa unik lah. Alright. So, kita go through satu-satu dulu. Okay, so kita pergi pada time frame dulu. Bila kata pada time frame, kan, dia punya specialty dia yang kita akan pakai adalah SNR. Okay, so kalau yang mana tak tahu, SNR ni adalah support dan juga resistance. Okay, support dan juga resistance. Apakah support, apakah resistance? So kita pergi dulu. Support ni, okay, bila mana satu kawasan bila price masuk, sentuh, and then dia bagi rebound. Okay, maksudnya dia membuat kenaikan. Kawasan bila dia masuk, dia rebound balik, membuat kenaikan. So kawasan ni kita panggil dia sebagai support. Right, so sama, setiap kali dia masuk, dia bagi rebound, dia buat kenaikan. Okay, so ini kita panggil dia sebagai support. Okay, meanwhile untuk resistance, benda sama je, cuma kita terbalikkan dia. Okay, contoh kita ada satu resistance. Bila price masuk, dia tolak balik untuk price membuat julaman. Okay, dia ataupun membuat satu tolak, dia menghalang price daripada terus naik lah. Okay, dia masuk kawasan ni, dia reject. Okay, dia membuat julaman. So kawasan ni kita panggil sebagai resistance, penghalang.
menghalang daripada terus naik. Okay. So ni kita panggil sebagai resistance. Okay, tu sekadar basic lah. Okay. So kat sini kita nak tengok macam mana cara nak mark SNR yang boleh kata valid lah. Okay, cara nak mark SNR valid. Okay, so untuk mark SNR valid yang kita akan pakai, yang korang kena ingat lah. Okay. SBR ataupun RBS. So what is SBR, what is RBS? Okay. So untuk kita tengok yang first lah, untuk yang ni dulu support become resistant. So apakah yang dimaksudkan dengan support become resistant? Support become resistant ni, support become resistant ni, okay, support become resistant ni kita panggil dia contoh sini bila mana kita ada satu support, okay, bila price datang dia react sebagai support and then pada satu masa price decide untuk breakout this level of support. Okay, nampak price decide untuk breakout support ini. So bila price decide untuk breakout support ni, korang kena ingat automatic price decide untuk breakout, so kawasan dia bila dia datang balik nak masuk sini, dia akan bertukar menjadi resistant. Okay, so bila price datang balik, pullback masuk area support ni, dia akan jadi resistant. Okay, so itu kita panggil dia sebagai SBR. Okay, sama juga. So dia akan menjadi resistant. Okay, so sama juga untuk RBS. Okay, cuma kita terbalikkan. Jadi bila kata RBS means kita ada satu lantai resistant. Satu lantai resistant yang bila mana price datang, dia react dulu sebagai resistant. Okay, contoh dia react 2-3 kali lah sini Dia react and then satu masa price decide untuk breakout. Okay, membuat perpecahan lah. Okay. So bila dia dah decide break this level resistance, bila price datang balik pullback masuk dalam zone, kawasan ni dah bertukar. Okay, dia akan bertukar menjadi support. So ini konsep yang kita panggil sebagai SBR dan juga RBS. Okay, SBR dan juga RBS. So untuk penandaan zone resistance ataupun support, mostly memang akan pakai dua benda ni sahaja. Okay, untuk menandakan SBR, support ataupun resistance yang kita tanda tu valid. Right? Okay. So boleh faham tak macam tu? Jelas tak? Okay, boleh jelas tak? Okay, tu kita recap sikit lah. Okay, so kalau korang tengok, okay, kita ada lagi salah satu, okay, kalau ETH sekejap ETH untuk ETH baru nak terang. Okay, so itu untuk orang panggil apa? Chart normal lah kan, chart pergerakan chart yang tak membuat ETH. So, bila kata kalau price tu membuat ETH ataupun kita panggil sebagai all time high lah. Okay, contoh macam sekarang ni. Okay, so contoh macam sekarang ni, yang price keep on buat ETH right. Okay, so bila kata price buat ETH, selalunya yang untuk penandaan supportnya dia tak ada masalah sikit lah, sebab selalunya bila support ni kita dah ada siap-siap dah. Okay, ni contoh macam ni kita dah ada resistance and now price dah decide untuk breakout. So datang balik dia akan jadi support. Okay, so ini kita panggil sebagai RBS lah. So selalunya untuk support dia tak ada masalah untuk kita tanda. Okay, cuma yang jadi masalah untuk kita tanda resistance. So ini sedikit tips lah untuk marking resistance di kawasan SNR di kawasan ETH. Okay, so contoh ni resistance baru bukan resistance baru, ini adalah kawasan SNR ETH. Maaf. Okay, so contoh bila price datang, okay, contoh pergerakan chart macam ni dia bagi satu ETH ataupun satu kenaikan barulah yang price sebelum tak pernah sampai. So nasihat saya ataupun tips daripada DZ adalah korang mark dulu kawasan ni, tarik dulu, letakkan horizontal line lah ataupun just marking je menggunakan kotak. So kawasan ni kita panggil resistance tak?
yes, kita panggil resistant, cuma resistant ni tak valid. Okay, resistant juga, cuma tak valid. Resistant yang tak valid lagi. Sebab apa tak valid? Okay, sebab apa tak valid? Sebab dia baru pertama kali datang dan masuk ke area sini. Okay, so kita just marking je untuk apa? Untuk sebagai checkpoint. Sebagai checkpoint. Okay, checkpoint. So checkpoint ni untuk apa? Checkpoint untuk kita perhatikan pertanda reversal. Okay, checkpoint pertanda reversal. Okay, boleh. So kita memang kita akan mark dulu, contoh macam sekarang DZ pun tengah mark okay, dekat area sini nampak atas ni. Ni kawasan baru ni. Price tak pernah lagi kata apa? Dia tak pernah lagi retest lebih daripada satu kali lah. So kawasan ni kita tak tahu lagi. Dia possible untuk react tak? Okay, kita pun tak tahu lagi. So kawasan ni kita just mark dulu and then kita akan perhatikan dekat dalam chart, dekat dalam ada time frame. Petanda reversal berlaku ataupun tidak. Okay, so kita akan perhatikan lah. Perhatikan kata apa? Tanda reversal. Reversal di pada time frame. So kita just marking saja. Okay. Boleh, jelas. Okay, so untuk apa? Untuk mark di ATH macam tu. Okay, kalau price terlampau tinggi lah. So macam gue sekarang kalau korang tengok pun dia keep on buat kenaikan, keep on buat kenaikan. Okay, so kita nak tengok orang kata apa, ada possibility nak junam tak dekat area sini. So kalau nak tengok possibility nak junam, kita kena perhatikan petanda reversal berlaku dulu. Okay. Okay, boleh faham? Okay, so tu cara nak marking dekat ATH lah. Sebab selalunya kalau untuk support, dia tak ada masalah. Okay, memang kadang tu memang kita akan jumpa. Okay, RBS, resistance dekat support. Okay, cumanya bila nak marking resistance tu jadi masalah sikit. Okay, sebab apa? Sebab price keep buat kenaikan baru. So kita pun tak tahu dia nak bermain dekat lantai mana. Okay, sebab setiap kali dia datang, dia jadi kawasan baru. Dia datang, jadi kawasan baru. Okay, so sebab tu kita kena perhatikan. Sebab tu DZ bagi tahu pada minggu-minggu sebelum ni, kawasan baru yang price naik, itu adalah kawasan checkpoint dahulu. Kita nak perhatikan dekat H1. Contohnya kalau pakai daily, tengok H1, ada tak chart pattern berlaku? Ada tak BTR berlaku? Okay, so contohnya kalau pakai dekat weekly, boleh drop ke H4, tengok sama ada kedua-dua chart pattern ataupun BTR tu berlaku ataupun tidak. Okay, so itu fungsi yang kita marking level of SNR dekat pada time frame. Okay, tapi dengan macam tu kita tak dapat lagi direction dia. Okay, untuk lengkapkan dapatkan sesuatu direction, dalam once kita dah tahu arah dia dekat area support ataupun resistance, bila price masuk, kita akan drop pergi ke mother time frame. Okay, ni kita just sekadar recap, recap supaya semua orang boleh catch up dulu. Okay, so kita akan drop pergi ke mother time frame. So timetable dia, ini kita lukis sekali lagi timetable dia. Okay, mother time frame, mother time frame. So kalau kata pakai dekat daily, marking SNR, drop pergi ke H1. Okay, dia ni pasangan sempurna dia lah, atau kita panggil sebagai pasangan hidup dia. Okay, sebab kita dah ada ayah, so kita akan drop pergi dekat mak dia. Okay, so macam ni. Drop pergi ke H1. So kalau weekly pun benda sama, dia akan drop pergi ke H4. Okay, so dekat dalam ni, dalam mother time frame ni ataupun dalam H1 ataupun H4 ni, apa yang kita nak perhatikan, apa fungsi dia. Okay, so kalau kita buat dalam bentuk macam ni, mother time frame ni, fungsi dia adalah untuk kita cari reversal ataupun setup. Okay. So kita nak tengok dua ni. So untuk pada time frame dia ada dua fungsi Satu reversal, satu setup. Tapi nak fokus yang mana dulu? Pastikan fokus ini dulu number 1. Okay, ini number 1, yang ini number 2. Right? So bila dah ada number 1, baru cari number 2. Tak ada number 1, tunggu dulu sampai dia jadi number 1 lah. Okay, sampai number 1 tu keluar. Right? So kita tengok sikit reversal. So dalam tajuk reversal, kita ada dua pecahan lah. Okay, kita akan panggil dia sebagai chart pattern.
pattern reversal ni, sebelum kita teruskan. So reversal ni, reversal ni adalah bermaksud dia macam ni. Contoh, bila price sampai dekat satu support ataupun resistance daily. Okay, contoh kita ambil contoh resistance Bila price sampai dekat resistance daily, bila price masuk, kita nakkan dia buat ini dulu. Okay. So bila dia dah start junam macam ni, baru kita panggil dia sebagai reverse. Okay, so ini yang kita panggil sebagai reverse. Right? So kita nak dia junam dulu sikit. So sebab tu ni lah baru kita cari dia punya confirmation apa menyebabkan dia junam sikit tu, kan. Barulah kita balik panggil dia sebagai reversal. So masuk reversal tu macam tu. Daripada contoh kalau dia tengah buat kenaikan, dia reverse membuat penurunan. So sama jugalah. So contoh kalau daripada atas ni contoh bila daripada atas ni dia tengah naik, dia junam balik masuk carry sini, kita nakkan dia keep buat kenaikan lagi. So ini kita panggil sebagai reverse. Tunggu U-turn. Yes, betul. Okay, kita tunggu dia buat U-turn dulu. So kawasan-kawasan yang dia buat U-turn tu, itu kita panggil sebagai reversal. Okay, reverse. So kat dua kawasan ni lah yang kita nak tengok. Okay, so tu kawan dia. Okay, so kawasan ni lah yang kita nak tengok dekat mother time frame. Okay, so benda ni lah yang kita nak tengok dekat mother time frame. Ada tak confirmation reversal? Okay. Alright. So bila kata dekat mother time frame ni, kita akan fokus dua contoh lah. Satunya chart pattern. Satu lagi kita akan fokus kepada BTR. Okay. Chart pattern dan juga BTR. So first kita pergi ke chart pattern dulu. So chart pattern ni, kita nak tengok dia, tak payah tengok yang banyak sangat. Kita ambil yang common, okay, yang selalu berlaku. Okay, yang senang kita nak pastikan. So kita bagi pada dua lagi dalam chart pattern ni. Satu chart pattern untuk buy ataupun kita panggil chart pattern kenaikan. So senang-senang kita decide level buy ni. Chart pattern buy, chart pattern sell. Okay. So untuk buy, ingat ada dua chart pattern je yang kita perhatikan. Yang pertama, bila berlakunya double bottom. Ingat syarat double bottom, dia ada dua bucu yang hampir sama kedudukan dia kat sini, and then dia ada satu neckline. So neckline ni dia perlu di breakout terlebih dahulu. Once breakout, barulah kita panggil sebagai double bottom. Okay, so ini kita panggil sebagai double bottom. Double bottom. So itu yang pertama. And next, untuk yang kedua, kita panggil dia sebagai inverted HNS. So apa maksud inverted HNS? Dia HNS, cuma kita terbalikkan dia. Okay, so kalau HNS tu maksud nama panjang dia adalah head and shoulder. So kita ada satu kepala kat sini dan kita ada dua bahu yang level dia akan sama. Okay. So ini kita panggil sebagai HNS, inverted HNS. Inverted HNS. Okay, so dua chart pattern ni je yang kita akan tunggu. So untuk inverted HNS pun benda yang sama, kena tunggu breakout this neckline. Okay, bila price decide breakout this neckline, barulah kita panggil sebagai valid chart pattern. Okay, betul. Untuk double bottom, kita ingat bentuk W lah. Okay, bentuk W. Okay, ingat bentuk W saja. So dia ada lagi satu sebenarnya kita panggil sebagai triple bottom, tapi dia tak ada beza sangat pun. Triple bottom ni just macam ni bentuk dia. Okay. Dia cuma kalau dia ada penambahan lagi satu bucu. Right? Tapi konsep dia sama je. Konsep dia masih sama. Breakout, neckline. Okay. Apa dia? Untuk yang nak bertanya tu. Right? Okay, ni kita seling sikit. So contoh, bila dah start break neckline, okay, andai kata korang nak entry kan, jangan entry terus lagi. Tunggu price pull back balik ke area. Ni nampak, bila price breakout neckline macam ni, kita dapat kotak Picasso ke tak? Ada saya tak kotak Picasso tak ada sini? Ada tak?
Dapat. So bila ada setup kotak Picasso, so kita tunggu balik dekat area sini. So kawasan ni kita mark lah macam biasa kan. Kita mark macam biasa. Tunggu pullback baru kita start entry dekat dalam ni. Okay. Kita apply balik teknik kotak Picasso. Boleh kejap kita cuba cari dekat dalam chat ada tak HNS yang bila dia punya bucu neckline dia tak berapa sama. Right? Boleh, tak ada masalah. Okay, so itu untuk chart pattern lah, untuk buy. Okay, so untuk sell pun tak ada beza pun. Kita just terbalikkan je dia punya bentuk chart pattern dia. So kita ada double top. And next kita ada HNS. Okay, HNS. Okay, benda yang sama juga, masih lagi kena tunggu dia breakout area neckline. Okay. So ini kita panggil sebagai double top. Ini kita panggil sebagai HNS biasa. Okay, bukan inverted HNS. So HNS. Right. So itu untuk sell, itu untuk buy. Okay, next. Kita pergi dulu sikit untuk BTR. Okay. So BTR. BTR ni apa? BTR ni nama penuh dia break the rules. Okay, break the rules. Apa maksudkan break the rules? Break the rules ni korang kena ingat perpecahan trend lah. Okay, perpecahan sesuatu trend. Bukannya breakout trend line lah. Dia perpecahan sesuatu trending kenaikan ataupun trending penurunan. Okay, so untuk BTR pun kita akan bahagikan dia kepada dua bahagian. Okay, satu buy, satu sell. Satu lagi sell. Right? So kita tengok untuk buy tu. So bila masa dia akan jadi BTR buy, bila masa dia akan jadi BTR untuk kita sell. I guess. So untuk BTR tu jadi buy, okay, untuk trending tu dia membuat pertukaran arah menjadi buy, okay, kita perlu ada satu trend penurunan dulu. Okay, satu trend penurunan, and then dia perlulah breakout this level of area. Okay, contoh kalau kita buat satu trend macam ni, satu trend penurunan. Okay, kita nak kan, contoh kalau ni kan ni korang kena lukis sikit lah. So kita ada high, lower high lagi sini, and then lower high sini. Okay, so kita nakkan price tu bila dia dah start buat kenaikan, bila dia naik, dia akan breakout this level of lower high. Okay, ni lower high sini. So bila dia dah start breakout area sini, barulah kita panggil dia pertukaran arah, okay, untuk membuat kenaikan. So ini kita panggil sebagai BTR buy. Okay, so ini contoh BTR untuk buy, break the rules buy. Okay, so maksudnya dia dah start changing trend lah, dia dah start tukar arah. Okay, so bentuk dia akan jadi lengkung macam tu sikit lah. Right. So ini kita panggil sebagai reversal buy ataupun BTR buy. Okay, so same konsep juga yang kita apply untuk sell. Okay, benda yang sama juga. Kita ada satu trending kenaikan. Okay, kita ada satu trending kenaikan. And then bila dia sampai reach satu point tu, dia akan breakout trending ni, this trend. Okay, so dekat mana kita nak breakout, mula-mula kena labelkan dulu. So contoh kita ada low kat sini, low, high low. Kau mana sikit. Okay, high low. So kita lukis lagi, high low, identify low. Dekat mana kawasan-kawasan high low. And then bila pada satu masa ataupun satu ketika dia akan breakout this trending kenaikan. So bila dia breakout, kita nakkan dia breakout area high low sini. Okay, once dia dah decide untuk breakout, barulah kita panggil dia sebagai BTR untuk sell. Okay, break the rules untuk sell. Right. So far untuk BTR dan juga chart pattern, ada sebarang pertanyaan tak? Sebelum kita go through, nak masuk tengok dalam chat. Okay, so benda-benda ni lah, okay, benda-benda petanda reversal ni yang kita nak perhatikan dekat dalam time frame mana guys? Dalam time frame mana kita nak perhatikan benda-benda reversal ni?
Father time frame ke, mother time frame ke, baby time frame? Mother time frame, yes betul. Okay, so benda ni kena ingat kena hafal. Jangan buka dekat M30, jangan buka dekat M1, jangan buka dekat M5. Okay, jangan buka dekat daily, jangan buka dekat monthly. Okay, jangan buka dekat weekly. Just buka dekat mother time frame saja. Okay, boleh tak? Dapat tak? So ada sebarang persoalan tak? Pertanyaan tak? So far okay, baik-baik. Okay, so kita akan pergi tengok dekat dalam chat pula. Right? So kita akan pergi tengok dalam chat pula. Right. So contoh kita ada dekat area sini, kita nak perhatikan dulu, kita dah ada area, kita apa, satu ada level support, satu lagi level resistance. So ini contoh resistance yang kita marking untuk all time high. Okay. Kita just ambil kawasan paling tinggi yang price tu pernah pergi and then just tambah lagi satu line supaya dia jadi bentuk zone lah. Okay, so untuk cara penandaan zone ni dia tak ada berapa pips yang korang kena ambil, just agak-agak je. Okay, yang sedap mata mandang. Okay, so kawasan ni lah kita nak perhatikan ada tak contoh-contoh reversal. So jom kita tengok. Ui, besarnya. Okay, so contoh macam ni Contoh macam ni. Tanda yang dia dah bagi reversal Okay, so contoh yang dekat sini yang kita ada sekarang lah. Okay. Price buat trend kenaikan. Kita ada satu trend kenaikan Okay, kita ada satu trend kenaikan. So kalau tengok contoh ni mesti nampak kepada BTR lagi lah. Okay. Mesti kita nampak more kepada BTR lagi lah. Okay. So kalau kita tengok untuk dia menjadi yang kata apa valid orang kata valid pertukaran arah ataupun BTR sell, dia perlu breakout this level of support. Okay, ni high yellow sini betul lah high yellow sini. Okay, so kita nakkan dia breakout this high yellow, this high yellow. So kalau korang tengok, okay, nampak tak reason kenapa dia boleh kata apa, dia tak decide buat penurunan macam ni lagi, okay, dekat area sini, dekat candle hitam ni adalah sebab dia tak breakout lagi this level of high yellow. Okay, sebab tu reason dia boleh fly balik, pergi naik ke dalam, ataupun pergi dah masuk lagi dalam dekat area resistance lah. Okay, so lepas tu barulah dia decide untuk breakout and then baru dah dia start jenam sikit. Okay, sini. Sampai sini je. And then apa yang berlaku macam DZ bagi tahu, bila dia dah bagi reversal, kita akan more fokus kepada setup sell lah. Okay, kita akan more fokus kepada setup sell. And then kalau price tu decide masuk balik ke dalam kawasan resistance daily, apa nak buat? Tunggu lagi sekali kawasan tunggu lagi sekali confirmation reversal tu berlaku. Okay, so itu step by step dia. Setiap kali masuk ke area resistance atau area support, kita akan always tunggulah. Okay, kita kena tunggu dekat ada sama ada dia nak bagi lagi sekali ataupun tidak. Okay, dekat area resistance tersebut ataupun area support tersebut. So dua kawasan ni yang kita kena perhatikan, sama ada resistance ataupun support. So nak tak nak memang kena tunggulah, sentiasa menunggu chart pattern ataupun BTR berlaku. Okay, boleh faham tak? Okay, so ini contoh yang pertama. So contoh bila memang dia dah bagi green light untuk jenam, okay, tapi kadang tu price dia decide untuk masuk balik, nak retest balik ke area resistance ataupun support tersebut. So kena tunggu juga sekali lagi. Kena tunggu juga. Sekali lagi, sama ada kat area situ memang betul-betul berjaya bagi untuk confirmation reversal ataupun tidak. Okay. So bila tak bagi,
So bila tak bagi, dia akan jadi yang kata apa, dia memang kata apa, dia takkan respect area kat kawasan tersebut lah. Okay, so contoh kalau kita tengok contoh kat sini yang next sekali lagi dia masuk ke dalam zone. Sekali lagi yang dia masuk ke dalam zone. So kalau kita tengok kawasan yang price perlu ataupun dia perlu decide untuk breakout untuk BTR sini. Okay sikit So untuk dia decide untuk breakout adalah kawasan sini. Okay. So lepas tu price buat benda yang sama yang dekat sebelah. Dia decide breakout tapi lepas tu dia decide untuk retest balik masuk dalam zone. So benda yang sama lah. Okay. Bila cuma yang ni yang Liza nak tunjuk kat korang adalah bila benda tu dah start valid. Okay, bila benda tu dah start valid. Waktu mana kita nak start focus sell, waktu mana kita nak start focus untuk buy. Okay, so target kita, dia perlu breakout this level of lower high. High low. Lower low. Lower low. Okay, so sini. Tadi bukan high low tapi lower low. Maaf. Okay, lower low. So kita nak dia breakout kawasan sini lah. Bila dia start breakout, barulah kita panggil sebagai valid reversal. Okay. Cuma lepas tu just bergantung kepada apa yang market bagi kat kita lah. Okay, kalau dia decide nak masuk balik dalam zone, kena tunggu lagi sekali lah. Confirmation reversal tu berlaku ataupun tidak. Okay. Alright, so kita pergi sikit lah. Kita beri sikit contoh dekat yang bertanya berkenaan dengan macam mana setup untuk inverted HNS lah. Okay, ataupun HNS yang tak sama level dia. Okay, so kalau kita tengok contoh dekat sini. Okay, contoh kat sini kita ada satu inverted HNS. Right. Okay, nampak? Dia ada satu level yang tak sama lah. Okay, satu level yang tak sama. So first, bila ada satu level yang tak sama macam ni, apa yang nak kena buat, tengok level mana yang paling tinggi. Okay, tengok level mana yang paling tinggi and then kawasan tu kita akan jadi dia sebagai netline ataupun kawasan breakpoint dia lah. So untuk kawasan ni kan, number 1 ataupun number 2 yang lagi tinggi? Number 1 ke number 2 yang lagi tinggi? So kita akan pilih number 2. Yes, betul. So kawasan ni yang kita akan monitor dan jadikan sebagai netline. Okay. So sekarang kalau kita tengoklah kawasan number 2 ni berjaya di breakout ataupun tidak. Okay, sekejap kita patang sikit. Okay, kawasan nombor 2 ni dia berjaya breakout ataupun tidak? Dah berjaya breakout. Okay, so untuk kotak Pegaso, kita akan orang kata apa? Ambil ni lah. Kalau untuk kotak Pegaso, kita akan ambil breakout yang paling latest dekat dalam HNS ni. Okay. So tadi tu just nak tentukan netline saja, tapi untuk kotak Pegaso, kita akan ambil breakout yang paling latest. Right. So bentuk breakout latest yang inilah. Okay, breakout buy yang paling latest. So kawasan ni yang kita akan mark dan jadi kawasan entry kita. Okay, kawasan yang untuk kita entry buy. Tak, kita tukar warna sikit macam serabut lah. Okay, so kawasan ni yang kita akan mark dan jadikan kita punya zone lah. Zone marking. Right. So contoh kita ambil contoh yang lagi satu. Kita ambil contoh lagi satu. Contoh kalau datang, waktu pas datang tu, dia buat macam ni bentuk dia. Okay. Yang paling latest breakout dia dekat bawah. Tapi konsep kena ingat, pastikan yang paling tinggi dulu yang akan menjadi untuk menentukan berlakunya breakout netline dulu. So contoh kat sini, number 1 ke number 2 yang kita akan monitor ataupun kita jadi panduan untuk kita ambil sebagai breakout netline. Area kat level 1 ke dekat level 2? Dekat level 1. Okay, so ini kita akan mark dulu menjadi penanda untuk breakout netline. So bila dah breakout area sini, kita nak entry buy.
So dekat mana kita nak entry by, ambil breakup by yang paling latest. Okay. So breakup by paling latest dekat area sini. Okay, so kawasan ni yang kita akan tunggulah, okay, untuk kita entry. Ambil breakup by yang paling latest. So area ni kita akan tunggu dia datang balik lah. Okay, dia datang balik, Jina masuk dalam zone, barulah kita start entry. Okay, boleh? Yes, betul. Level tinggi tambah dengan latest backup untuk kotak Picasso. Yang betul. Okay, tu kalau nak entry lah. Okay, yang level mana tinggi tu nak menentukan netline dulu supaya dia jadi valid. Valid chart pattern ataupun tidak. Once dah valid, ambil latest backup kotak Picasso. Okay, ambil latest backup kotak Picasso. Okay. Right, so far jelas tak? Okay, apa dia? Satu soalan. Right. Okay, betul. Untuk BTR, kalau kita tengok contoh kat sini, kita ambil contoh yang BTR berlaku. Okay, dari sini. Lower, lower low. Area lower low yang perlu dia break up. Okay. Okay, so untuk BTR, okay, contoh-contoh macam ni. Untuk BTR, dekat zone mana yang kita nak perhatikan? So contoh, bila dia dah decide breakout area sini, okay, contoh macam ni, dia dah decide breakout area sini, ambil latest breakout yang ada waktu tu. Okay, contoh ni dia tukar warna sikit. Okay. So contoh perhatikan. Kalau kita tengok, level ni, candle ni berjaya breakout ataupun tidak? Body dia berjaya break tak? Sini. Break. So bila break, terus korang cari yang before dia buat jenama ni, ada tak latest breakout cell dekat bahagian kiri dia? Ada tak latest breakout cell? Kita lukis sikit bagi nampak. Ada. So kita akan fokus dekat latest breakout cell. Okay, so kawasan ni lah. Nampak bila price datang balik, pullback, terus saja entry macam biasa. Okay. Boleh? Okay, so itu untuk BTR lah. Okay. Tunggu dulu dia breakout kawasan netline tu. Bukan netline lah. Kawasan lower low tu. And then lepas saja dah decide to breakout, tengok kat bahagian kiri ataupun bahagian atas dia ada tak latest breakout cell yang berlaku. Okay, so kalau ada, contohnya kawasan ni lah yang kita akan mark. Okay, so area dia akan jadi starting daripada sini ya, yang kita akan fokus untuk kita entry cell. Okay, boleh? So lepas tu kita just repeat benda yang sama lah. Okay. Yes, betul. Okay, lower high. Low high ataupun lower low lah. Identify, nak mudah identify lower low. Okay, cari low yang paling rendah. Sorry, bukan lower high, maaf. Dia higher low sebenarnya. Okay, maaf. Ni dia complicated sikit. Okay, ni. Higher low. Higher low. Okay, higher low. Selalunya orang tertukar untuk tu lah, higher low dan juga higher low dan juga lower high. Higher low, lower high, lower low, lower high. Okay, so benda tu kena perhatikan betul-betul lah. Okay. So untuk nak cam, kalau nak senang cam lah. Right, kalau nak senang cam, contoh kalau dia daripada kalau side sini kan, tengah membuat kenaikan, okay, semua bucu yang dia ada ni kan, semua sini korang letak dulu sebagai H kat depan. H, 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 H. Okay, contoh untuk bahagian bawah ni letak dulu H kat depan. H, H, H. Ada contoh sini. H, ada tu je. Lepas tu baru korang identify. So level sini,
Kita panggil low ke kita panggil high untuk area ni? Okay, untuk area situ kita panggil high, kita panggil low ke kita panggil high? Area sini. Ni yang warna merah ni. Kita panggil dia sebagai low, yes betul. Okay, so lepas tu baru tambah dia punya imbuhan kat belakang lah. Okay, so baru kita dapat, oh sini area higher low. So sama juga, identify low. Ini bahagian atas ke bahagian bawah? H ke L? Yang ni kita panggil H ke L? High ke low? Okay, kita tukar warna ni, kita buat warna biru sikit. Ni kita panggil sebagai high, yes. So barulah kita tambah dia punya imbuhan belakang. Okay, ni. So semua bahagian atas ni kita panggil sebagai higher high, semua bahagian bawah ni kita panggil sebagai higher low. Right? So senang dia. Kalau dalam untuk trend kenaikan, just hafal benda ni je. Okay, untuk mudah identify lah. Okay, yang ni supaya senang nak identify untuk kita buat BTR nanti. Okay, so sama juga. Kita balikkan bila dia buat penurunan. Okay. So semua bahagian kiri ataupun kat bahagian bawah ni kita tambah dulu L kat depan. L, 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 L. Okay, so belah atas ni pun tambah lagi L. Right. So lepas tu kita just tambahkan imbuhan belakang dia, sama je. Okay, contoh untuk sini, kita identify sebagai low lah sebab dia bahagian bawah. So just tambah je, barulah kita dapat lower low. And bahagian ni, tambah H kat atas. Dekat depan dia. So jadi kita dapat lower high. Okay, so waktu ni lah yang senang untuk kita nak identify untuk BTR. So nak kena identify dulu dekat mana kawasan-kawasan lower low, dekat mana kawasan-kawasan lower high. Yes betul. Okay, so betul lah. Okay, betul lah tu. Okay, nak tunggu break. Okay, nak tunggu break, pastikan dia break sekali dengan dia punya wick lah. Okay, contoh kat sini. Kita nak tunggu dia break sekali dengan wick. Okay, jangan tunggu dia break body saja. Tunggu dia break sekali dengan wick. Barulah kita panggil sebagai solid backup. Okay, untuk BDR ni. Alright, so for BTR okay, semua jelas Yes, betul. Okay, so kita nak tunggu dia breakout lower low atau higher low ataupun ataupun lower high. Itu je. Kita nak tunggu dia breakout lower low ataupun nak tunggu dia breakout lower high. Okay, bergantung pada BTR manalah yang kita tengah tunggu tu. So contohnya kalau BTR tak berapa cakap nak tengok, boleh just fokus kepada chart pattern pun tak ada masalah. Okay. Boleh fokus kepada chart pattern pun tak ada masalah. Okay, so itu sajalah sedikit recap kita untuk berkenaan dengan father time frame dan juga mother time frame. Okay. So contohnya macam ni. So di market minggu lepas apa yang dia buat kalau korang tengok. Okay. Kalau korang tengok ni kita ambil recap untuk minggu lepas. So kawasan ni minggu lepas kita mark dia sebagai kawasan yang kita monitor lah. Okay, resistance ini yang kita guna untuk kita monitor. Okay, monitor kalau ada reversal. Okay. Okay, kita monitor kalau ada reversal. So kalau korang tengok, first time dia masuk, dia bagilah reversal. Okay, sebab tu kalau kita tengok dekat daily, dia junam dulu sikit. Okay, dia jadi candle merah besar tu kan, dia junam dulu sikit. Lepas tu, hari keesokannya, macam yang DZ beritahu, kawasan resisten tak valid. Sebab apa? Sebab kawasan ni kawasan ATH. Okay, so kawasan ni dia baru first time saja dia datang dan cuba untuk retest lah. Okay, so sebab tu bila dia masuk dia lagi, kena tunggu lagi. Chart pattern tu dia bagi chart pattern ataupun BTR tu dia bagi tak. Okay, contoh lepas tu dia bagi. So after that lepas dia bagi apa dia buat, dia decide nak retest sekali lagi. So kali lagi bila korang tengok dia masuk, dia dah tak bagi sebarang chart pattern ataupun BTR. Okay, so bila dah tak bagi, yang korang kena ingat bila tak ada chart pattern ataupun BTR berlaku, so kemungkinan besar kawasan ni akan mudahlah untuk di breakout. Okay,
So sebab itulah kawasan-kawasan ATH ni dia jadi kawasan checkpoint je. Okay? Supaya kita kita nak tengok boleh dah start boleh sell ataupun belum. Okay? Allah. Okay, so sebab itulah macam Dizat bagi tahu tadi, kawasan resisten yang kita marking tu, kawasan sini contoh untuk yang ATH baru ni pun kita tak boleh kata dia dah valid lah. Kita tak boleh kata dia dah valid. Sebab apa? Sebab dia baru saja first time datang dari test. So kita kena tengok lagi. Kalau dia banyak kali retest, barulah kita panggil dia sebagai valid lah. Okay, kawasan resisten yang valid. Okay, kalau tengok sekarang ni, kalau kita buka dekat daily, kita buka dekat daily, kalau tengok berapa kali baru dia retest kawasan ATH ni. Secara mata kasar lah, berapa kali je kawasan daily resistor ni dia retest. Baru sekali, yes betul, baru satu kali je. So at least bila ada 2 kali rejection, baru kita boleh panggil sebagai valid resistor lah. Okay, so bila contoh baru sekali macam ni, kita tak boleh panggil dia sebagai valid resistor lagi. Kena tunggu lagi. Okay, kena tunggu lagi. So sebab tu kawasan ni kita just monitor dahulu. Monitor ada tak BTR berlaku. Monitor dulu, monitor. Ada ataupun tak BTR berlaku. Okay, so kalau ada, kita ambil peluang tu untuk kita enter sell lah. Okay. Okay, so kalau tengok dekat sini, dekat H1 kalau kita tengok boleh dekat H1, possible kawasan ATH ni di breakout lagi. Okay, reason dia sebab apa? Kalau korang tengok, dia seakan-akan tengah nak membuat ni. Ni chart pattern pun ni. Okay, ni chart pattern pun ni. Inverted HNS, yes betul. Okay, inverted HNS. Okay, ni nampak cuma inverted HNS ni tak lengkap lagi. Sebab apa? Sebab kawasan neckline ni dekat mana? Kawasan neckline dekat mana? Nombor 1 ke nombor 2? Okay, nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1, yes betul. Okay, so ni. So korang marking dulu guna kotak. Marking dengan kotak area sini. Okay. So kawasan ni kita nak tengok dia berjaya breakout ataupun tidak neckline dia. So bila dah start breakout, nak senang kalau tak nak buat kotak pun just marking orang kata apa, just tanda horizontal line lah dekat hujung wick dia. Okay, wick yang paling tinggi ni. So just marking macam tu. Okay, tunggu dia breakout this line, barulah kita panggil dia sebagai valid inverted HNS. Okay, lepas tu continue lah. Okay, lepas tu kita tunggu dia untuk pull back ke latest area. Okay. So kawasan resistance daily ni masih lagi possible untuk breakout. Okay, dia masih lagi possible untuk pergi cari ketinggian yang baru lah. Okay. Right. So Dizat rasa itu saja untuk kelas malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita pada malam esok. Okay, so kita akan tengok lagi lah. Okay, kita akan kaji lagi berkenaan dengan macam mana apa possible market buat untuk hari Isnin minggu depan. Right? Okay, so far semua jelas tak dengan kelas recap kita? Clear okay. So kita nak tengok besok okay, apa possible market buat. So kita akan buat macam biasa setiap hari Ahad, kita akan tengok apa possible market buat. So apa best plan kita okay, apa best plan kita yang kita boleh ambil inisiatif lah. Okay. Right, so Dizal rasa itu sahaja kita malam ni. Thank you untuk yang join. So see you guys, insyaAllah esok kita start on time pada masa yang sama. Okay. Right, so see you guys tomorrow night. Okay. Thank you. Okay, happy weekend juga dekat semua orang. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam.